Bertemu kembali dalam slot Seminit Bahasa Arab. Contohnya ayat al-muallimu mahirun. Okey, guru itu mahir, seorang yang mahir, yang pakar. Jadi, ini mubtada, ini hukum asalnya marfu'. Ini khabar, marfu' juga hukumnya marfu'. Okey. Tetapi kalau ada kana, kita ambil contohlah satu nawasikh, salah satu daripada nawasikh tadi, kana, kita bagi contoh ya. Kana. Maka al-muallimu tadi ni memang betul kekal al-muallimu, tetapi mahirun dah bertukar menjadi mahiron. Dah mansuh dah terbatal hukum marfu' tadi, dua-dua marfu', jadinya satunya marfu', satu lagi mansub. Itu dia panggil nasikh, nasikhah. Itulah nawasikh. Dah seminit kan?